Ini Aiman. Bila nak exam je, macam ni lah dia. Korang, Medan nak buat test minggu depan untuk RV. Ha? Serius lah? Ya. Weh, sumpah aku tak study lagi. Itulah tu. Dah, jom lah kita cari buku study sama-sama. Jom. Okay, faham. Okay. Pertamanya Oi, kau baca apa tu? aku tengah baca real estate lah. Minggu depan kan ada test. Alah, ni baca awal, kejap lagi lupa lah tu. Macam mana ni? Ni teori je. Asal Mamat tu. Kau tahu kan next week kita ada test? Next week, relax lah. Kau jangan macam-macam. Kau lambat study macam mana? Alah, aku petik jari je semua dalam buku tu dalam kepala aku tau. Aiman, bangun! Weh, terkejut aku. Weh, tengok jam. Aku tak study lagi ni, habislah aku. Itulah, petik jari masuk kepala konon. Nah. Aduh, habislah aku. Korang, lain kali jangan selalu sangat study last minute. Macam subjek REV iaitu real estate kan. Kalau korang selalu sangat study last minute, macam mana nak jawab exam nanti? Betul. Nak dapat result yang gempak, kenalah ada strategic study. Ada smart ke, jangan selalu sangat study hard. Kat Ispan ni study 2 tahun je. Serius lah weh, kejapnya. Ya, 2 tahun je. Kalau result korang gempak kan. Weh, mana tahu kot-kot boleh pergi overseas. Macam menarik. Betul dia. Sebab itulah kita kena study smart, strategik mantap, result Gempak.